So hari ni kita nak pergi ke China sebab kita dapat invitation dari AES. Dah sampai. 接下来会给你们准备好多美食的，所以平常还是别吃了。美食这里也可以吗？ Gambir. Kambing tak ada. 现在马来西亚榴莲榴莲开始有了啦，现在开始有了。 Hari ni saya akan tunjuk kat korang tempat kita orang buat lampu. 是吧？要调不好它那个就那个姿势。那个器皿啊。 Sambil-sambil kerja tu, sambil-sambil tu lah jalan-jalan kan. Tak adalah bosan. Akhirnya kita dah sampai hotel. Hyatt Hampton by Hilton. Sepanjang dalam flight aku tidur je. Lepas tu sampai je pergi kilang. Lepas tu buat kerja sampailah dari pukul 6. Lepas tu kita orang pergi makan. Sekarang ni dah pukul 9.30 baru habis makan. And kita orang baru nak check in. Jomlah kita naik atas. Ini bilik nombor berapa? Bilik nombor berapa? 709. So this is our room for 5 days staying in Guangzhou. 5 days in Guangzhou, Hilton. Ooh, nice. Wow. Nice. Ni aku tak suka kalau datang China ni. Nak berak mesti susah. Kan? Ni berak berlari tat masuk ke situ. Okeylah korang. Itu je, kita sambung vlog kita esok pula, okey? Kita orang nak rehat dulu. Bye bye.